Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pergi camping ke KKRC sempena dengan anniversary kami yang ke-17 tahun dan juga camping kami ke-41. Jadi macam mana perjalanan kami? Tonton vlog ini sehingga selesai. Okey, kita dah sampai dekat simpang dia. Nampak kat situ dia ada tulis road campsite. Okey, jom. Apa-apa. Kat sini boleh tahan berbahang juga ni. Yelah, kita kat dalam aircon kan. Okay, jom kita unload barang. Jom. Selamat datang ya kepada CEO kita iaitu Abdullah. Dia right lah. Ini S-work ni. Boleh. Okey ke satu kereta cukup ke? Okey, satu kereta cukup. Okey, jumpa sekejap lagi Okey, jumpa sekejap lagi. Okey, rehat dulu. Baik. Okey. Kita unload barang. Ni tak nak biru ke? Okey, jom. Kita ke tapak kita S3. Jom. Tension di pagi sejuk. Ayah, Aisyah dan Afia sibuk bukakan vas putih. Ketawa ceria memecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, mana mak mana? Ada jalan. Amy. Welcome. Selamat berkicau. Selamat berkicau itulah. Wah, setup ada lain macam kali ni Ya. S3 ya. Lain macam setup ada memang hitam pula kali ni Dah memang mix. Gitu. Baru dah dapat handsome sikit. Okey, kita setup dulu. Okay, ni dah setup dah. Okey tapak. Okey. Dia tapak space. Ya. Ada batu juga. Ada juga space dia kan. Nak bercantum dengan adiknya. Kan. Berjarak sikit. Awak asalnya kalau lupa nama isterinya. Farah. Lupa pula. Penat dia. Ni, kau beli mana yang ini besar ni? Kau beli kat mana ini besar? Beli kat mana? Come on lah. Kita beli dari China. Okey, kita dah sampai kat tapak kita S3 kat sini. Kita akan set up. Kita nak menghadap ke mana ni? Ke depan. Ada. Syira. Hai, pakai hijau ke? Serius lah. Menghadap kat sini ni betul. Menghadap kat situ sempit. Salamlah dulu. Pelan-pelan je. Sihat akak. Kita sihat. Tu masuk Nahar TV kan. Pukul 3 pagi tidur. 4 pagi tidur. So dah sebab semangat lagi. Mesti kan tak? Mesti bukan sebab camping bukan selalu. Pukul 6 dah bangun. Pukul 5 pagi dah 5 bangun. pagi dah. Berapa jam dia tidur kan. Tak apa dia tidur awal. Tapak okey. Tapak okey. Tahu kau pakai apa? Rahsia. No idea. Sebab hari tu Kak Rimba Kalong dia pakai warna hitam tau. VT hitam. Natura dia pakai VT dekat. Memang dia banyak pakai VT. Dia jangan-jangan. Natural VL. VL dah Lego. Hitam juga kan VL kan? Hitam juga kan VL. Hitam. Okey, sihat. Berapa daya apa ni? Berapa daya? Kali lah. Ni menghadap ke sini dah Kita nampaknya. mengajak ke sini senang tengok anak. Tengok anak main main kan. Boleh ke Pak Amin? Boleh. Boleh, tak apa kita. Tak kuncup? Yang kita punya army green tu dah jadi sugar brown. Jom kita pacak sekarang.
dan Shina di pagi sejuk. Ayah, Aisyah dan Afia sibuk buka kanvas putih. Ketawa ceria memecah hening, berlari bebas di dalam hutan dingin. Oh keluarga Nohas TV, ikatan kita tiada ganti. Berhemah bersama gelap menyinari dalam konten cinta yang abadi. Okay guys, dengan katanya Pak Razak dah sampai. Jiran kita kat sebelah, jom dapat interview. Assalamualaikum. Pak Razak. Ya, saya Shima. Oh, Saya Shima. tinggal aku. Tak boleh sakit tengah. Ya ke? Alah tak apa, Pak Razak buat slow-slow je. Dia selit dis. Oh, slip disc. Oh tu tak boleh. Tak boleh attend Tak kan? boleh laju tu. Tak boleh laju. Kena tunjuk je di kursi tu. Tak apa. Slow je. Slow je. InsyaAllah boleh tu. Dah kita kosongkan tapak kita. Assalamualaikum Mama, buat apa tu? Waalaikumsalam. Silakan masuk. Okey, tak ada buat apa pun. Sekarang Mama nak tukar wording kita yang kat sini ni. Ya, camping kita yang ke-41 kalinya di Kuala Kubu Road Campsite. Jadi beginilah setup Mama pada kali ni. Setup saya Kak Shima pada kali ni, iaitu Kak Shima disebabkan kita atap yang tapak yang berbumbung, lepas tu lantai bersimen separuh lagi memang rumput. Jadi kita set up macam ni lah. Kita letak semua kat tengah macam ni. Tempat makan dekat tempat yang bersimen, 4 je. Lepas tu tempat masak kita menghadap kat tempat makan macam ni. Jadi senang nak keluar masuk tu. Cuba zoom sikit tempat masak Mama. Set up kali ni lain sikit. Kita ambil ilham ni daripada Kak Zila. Kak Zila punya setup. Nama setup ni ialah menuju ke tengah. Maksudnya semua benda, barang-barang letak kat tengah lah. Jadi tak adalah kelang kabut kalau kena tempias ke apa ke. Jadi semua benda dah ada kat tengah. Senang. Gitu ceritanya. Okey, 3171. Okey. Kita camping ni lah. Perkemahan kita pada kali ni ialah 31 Mei sampai 2 Jun. Okey, jadi kita dah kat sini. Kita punya jiran tu nama dia Nio. Dia pakai CL Dia owner CL CL001 dia lah. Tak ada orang lain. Alamak, dia dengar lah. Okey. Jadi nanti kita terjah lah satu-satu punya campus setup dia orang macam mana. Sebab ada yang tak siap lagi, ada yang tengah berperang lagi, bergaduh lagi kan. Jadi biar dulu, kita relax dulu. Yang penting kita tukar dulu wording ni kepada yang ke-41-nya di KKRC Campsite. Kuala Kubu baru di sini, 1 jam daripada rumah. Nak tengok kat dalam tak lah? Tapi kat dalam berserabut lah. Tak payahlah. Tak payahlah, kat sini je lah kan. Okey. Jadi kepada semua happy camping. Jangan lupa follow Kak Shima dalam TikTok dan juga subscribe channel YouTube Kak Shima Nohas TV. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Rezeki betul. Kali ni camping kita makan tofu panas daripada Pak Razak tu kat sebelah tu. Jom tambah lagi jom. Ni. Harum pahit pun dah tu. Bukan harum manis, harum pahit. Harum Pak pahit. Razak bawa tofu fast sebekas. Boleh punya ke? Main. Oh, ya rasa dulu. Rasa dulu. Yang harum manis perak. Ni bukan macam pasal malam ni, pasal siang ini. Aku nak cakap tak payah penat lah. Ini katanya nak tunggu malam. Tak payah tunggu malam. Pasal malam pun tak manis macam ni tau. Ya, betul. Ngam. Betul. Tak lembut. Rasanya pun lain. Lembut sangat. Tak ada rasa sikit. Afwan kata pergi ambil. Tak cukup. Tak cukup kat dia kan. Kita merasa Tadi first tak. time Tadi nampak. Lepas tu Taufan tunggu orang di offer je. Kemit. Hanya di Kemit Mereng. Betul kan. Mereng apa? Mereng Gathering. Mereng Gathering. First Mereng Gathering. Yes, first. Nah, Amy pula. Nah, kuahnya. Tunjuk sikit Mah. Ubat penat mengangkut ya. Ya, penat. Ya Allah, penatnya. Baru dah boleh mendapat balik. Alhamdulillah. Ya, kita orang malam tu risau macam ni. Saya siap lap lantai tu mop.
Mop lagi kan. Kaki lagi Kawan mop. kalau boleh makan habis ya. Aku bersyukur pada Tuhan. Oh, jangan risau tak habis, cik. Okey. Kita orang memang kuat makan. Sedih aku dengar. Memang ada meniaga ke mana? Tak boleh ke? Aku beli dulu. Pak Razak. Terima kasih Pak Razak. Ya, terima kasih. Good. Okay, good. Penat. Penat. Ubat penat. Adik. Incas. Okey. Incas okey. Masa apa? Mana abangnya member ada? Ada. Ada ya? Oh, ramai. Abang Sado. Dia ada Abang Sado. Aduh. Dapat bolang tangan tu lah. Hey. Aura. Mama Sad, Assalamualaikum. Dedi tidur. Ya Allah, tadi lunyai, sakit badan tidur. Tadi dia dah lunyai, lepas tu dia dah makan tahu fufu ada segar. Ada segar. Tu tidur je tak boleh. Mama Sad, Dedi Long mana? Tak tahu dia kat belah mana tu. Nasib baik Dedi Long tak join. Di belakang. Oh, Kalau itulah terbayang kalau dia ngangkat. kalau Penuh join ni rasanya aku bergaduh dengan dia angkat barang. ya betul. Kita tengok Sebab dia ni. harapkan aku je seorang tolak benda tu. Ya betul. Saya pergi tengok Dedi Long jap. Tahu? Tu nampak ada kamera. Okey lah tu. Ada. Ya tu julur tu. Dedi Long. Ya apa? Jangan ni. Ika. Assalamualaikum. Ika okey ke? Sihat? Allah, sihat. Oh, inilah dia ya. Camping back to back orang kata. Daripada mana tu? Rock Lemon. Lepas tu kat sini pula kan. Ni dia. Jangan ikut dia orang ni. Itulah, tak boleh ikut. Oh nak ajak pergi keling lepas ni. Betul? Oh nak ajak pergi keling lepas ni. Tadi pun dah ada terpengsan. Ui, sakit-sakit badan kita ni buatnya. Hari tu guna inilah kemah ni lah. Itulah. Itulah dengar je sebenarnya kat sebelah tapi tak tahan. Letih. Saya cakap tak boleh lah tidur lah sekejap kan. Apa-apa tidur lah. Kang nanti kamu risau malam nanti tak bangun kan. Yalah. Buat pelan-pelan je lah. Tak payah rushing. Kita nak ke mana rushing. Relax je. Relax je. Tapi nasib baik tak panas sangat. Tadi lagi panas. Lagi panas. Kita nak suluh tu sekejap. Asrul. Oh, Ida okey ke? Asrul okey ke? Okey Ya. Berapa sampai 3 ni? Tadi tak adalah. Kita datang awal. Tadi pukul 11 dah ada dah. Boleh lah. Tapi itulah dah lepas setup terbongkang sakit badan. Lewat orang tadi tidur. Tidur pukul 4 ni itulah buat live. Lepas tu tidur lewat kan. Lepas tu bangun pula dah pukul berapa memang tak boleh jadilah. Koyak lah. Oh ya. Ha. Alhamdulillah. Tak adalah tarik kuat sangat. Ganti. Pergi ke dekat payung tu balik lah. Nanti dia boleh jahit ke apa ke. Dia patutnya dia ada benda ni. Ada ada pelapik dia. Tapi dia koyak. Koyak pula ya. Rakam. Tarik awak ni. Ya. Oh Allah. Ya. Ui, terkoyak sikit. Allah. Bolehlah hantar balik. Boleh ganti dia cakap ni. Boleh ganti. Yelah boleh ganti balik kan. Yelah baru buka. Takkanlah koyak ni mesti daripada kilang lah ni. Yelah. Awak boleh agak. Tak boleh paksa sangat kan. Ya betul. Tak ada selalu tak macam tu. Ni ada ni masalah perkilang ke. Dia jahit dah paling hujung kan. Ketat tak ketat sangat. Kan. Dia orang set up kemah apa tu? Dia ni terhad. Ada jahit. Oh iya ke? Ya auto. Oh kata biar plus. Zo. Kata biar plus Zo. Oh simpan. Baru nak tengok unboxing. Unboxing ni VL Plus tak unboxing. Ya. Tapi ni kan macam VL Plus juga. Ya. Kan? Yang ini V13. V13 Nature Height. Ya. Sihat ke? Nampak tak? Naik tak diet. Tahu tak 3 kilo nak lepas.
Teruk kan. Wah, nanti lepas ni lah pula. Depan ni lah. Lepas ni lah. Lepas raya tu tak ada air langsung. Betul. Kenalah. Banyak nyamuk Nyamuk. Kita orang dalam ujung-ujung ni sebelah Betul. kolam pula tu. Betul. Sebelah kolam ada pasang banyak nyamuk dah. Itulah ingatkan pasang VA Plus pacak di atas ni tak apa. Dom dekat Tak bawah. apa. Tak apa, kita orang buat makan kat atas. Tapi tak tapi payah environment okey Okey. Okey lah. Kita orang tak buat dom pun. Tak buat dah dom. plan. Ya Ni dah masak cukup. atas ni. Cukup. Makan atas ni. Yelah. So tak ada dom lah. Tak ada dom. Kita orang terpaksa masak dengan meja terpaksa kumpul kat tengah sebab dah ada border tengah macam ni kan. Macam mana kita nak buat saya tak macam biasa. Terpaksa masak membontotkan jalan. Okey faham. Faham ah. Semua kat tengah, semua berkumpul kat tengah. Makan kat sana, masak sini. Terpaksalah. Tak apa, relax je lah. Yelah. Itulah kelebihannya. Tapi itulah ujung sangat. Ujung sangat kan. Ujung lah. Kalau Zu cakap Zu tak pakai dom, boleh kita ejas-ejas. Ingatkan Zu jadi pakai dom. Memang ikut mula-mula nak pakai dom. Kita kata macam tak muat je. Mungkin kita fikir tapak pun memang tak banyak. Ya pun tapak tak banyak. Pun, alah, mana-mana bagi pun okey je. Boleh janji camping Janji camping. Dah lama dah ni tak camping. Itulah. Dah lama tak beraksi orang kata. Itulah. Hai, cantik pula kodi orang tu kan? Ya. Cantik pula kita tengok Dia kata dia punya kodi apa? 13 poin berapa dah? berat. Dia kata ni pun berat juga. Ini beratnya memanglah. Kan. Cantik. Itulah cantik. Berat. Okeylah. Okey. Okeylah itu je lah sebenarnya baru bangun ni sebenarnya. Itu nampak dah muka orang Tidur tadi Allah. Lepas saya tak lunyai kita penat. Menggigil tu tulang semua. Kata tak boleh jadi ni. Okeylah Zu, saya tak dulu Okey, kita jumpa lagi malam ni lah. Ya malam ni bakar-bakar. InsyaAllah. Bye. Di desa permainan damai, sang teruna memandang jauh. Darah manis tak pernah usai, hati mereka makin utuh. Angin semilir membawa bisik, daun-daun melambai syahdu. Sedang mata mereka saling melirik, benih cinta tumbuh di kalbu. Oh kasih hadir di bawah langit biru, asmara mekar seperti bunga seri pagi. Sampai malam sini kan? Kan? Malam lah, janganlah balik lagi. Tolonglah. Tengok Mama masak baru nak bakar. Mana? Itulah. Duduk kat pondok situ Kita all access lah. All access Biasa dia nak ke jalan senang. Saya letak saya punya barang sini boleh tak? Boleh bakar sekali? Boleh? Boleh saya ambil barang saya je. Ayam madu perap. Jom kita bakar. Bawakan apakah ini? Bawakan apakah ini? Ayam mati. Ayam mati. Ya, kita ada bahagian bakar-bakar, kita tumpanglah sekali kita punya bahan perapan ni. Ayam madu. Nio bakarkan sekali Nio. Boleh. Letak dalam baju. Ya. Ayam madu Ayam madu tak apa, jangan. Ayam madu. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Api tu panas tu. Mana lagi geng payung? Mana lagi? Pulangkan duit kami. Pulangkan. Hatiku terpaut pada senyum manismu. Tiap langkah bersama bagai puisi abadi. Desiran sungai memeluk tepian, bersama burung riang bernyanyi. Bagai irama cinta tak bertepian, rasa bersemi indah tak berbunyi. Bulan malam jadi saksi,
pada cinta yang suci murni. Wajahmu terlukis di hati abadi dalam mimpi-mimpi. Oh, kasih hadir di bawah langit biru. Malam tiba, indah menyapa. Ku langkahkan kaki ke alam yang lega. Memori penuh di kantong jiwa. Cari tenang di pelukan dunia. Payung langit bersulam pelangi. Aliran sungai nyanyikan harmoni. Ku lepas beban di sudut cahaya. Ya, ya betul. Bahagia mencari diri di hening malam. Tinggalkan hiruk yang pernah tenggelam. Biar angin beri perasaan sunyi. Alam memanggil biar aku menepi. Suara dedaunan bawa cerita, menjelma kekuatan pengisi jiwa. Ku temukan semangat yang tersisa. Berhijrah hingga lepaskan luka. Bersedia dirikan kemah kecil. Mentari pagi jadi saksi hidup buku stabil. Alam bisu namun penuh cakap. Tetap buka ruang bagi jiwa rapat. Bercari diri di hening malam. Tinggalkan hirup yang pernah tenggelam. Biar angin beri pesan sunyi. Alam memanggil biar aku menepi. Tolong habiskan. Elok lagi Banyak lagi. Banyak lagi. Boleh habiskan. Siapa abang? Ha? Siapa? Semua orang tengah bersiap sedia. Meja makin panjang kat situ. Okey. Meja 2 kilo. 2 kilo meja kan? Untuk memenuhi permintaan ramai, makan beramai-ramai pada malam ni. Bertemakan kain batik dan juga kain plekat. Kain plekat Ana. Kain plekat. Ada ayam bakar. Kan. Semua ada. Tengok sikit yang pakai baju. Alah cantiknya berbaju Kedah. Okey, nice. Dah ikut tema dah tu. Babot. Tak camping. Lemah. Nio ada apa-apa nak tambah ke? Saya baru pertama kali camping. Geli dengar. Masa untuk makan ya. Itu untuk makan ya. Kedatangan Wan Perdua. Ya, akhirnya join juga kita camping ya. Akhirnya. Macam retis kan. Ni muka beliau sangat rahsia ya betul, wajah dia sangat rahsia. Kan. Kita suluh orang paling bising dalam grup ya. Okey, itu dia suapan pertama dari Kuala Kubu Road Campsite. Jauh pergi dia. Ya. Ini back sound lagu Melayu lama ni. Gitu. Cantiknya kain batik dia. Ya betul. Ya, kain batik, semua berkain batik. Ya, cantik. Ini pun kain batik colour pink. Ya. Ni tak ada kain plekat. Saya memang dah biasa kain batik. Ini kain seluar plekat. Ini berkain batik. Kain batik dah biasa. Betul dah biasa kat rumah kan? Memang dah kita punya kain batik. Kain batik.
Oh, cantik lah gitu. Okey, jom kita makan beramai-ramai pada malam ini di Kuala Kubu Road Campsite. Okey, baiklah, ini adalah malam yang pertama kita di Kuala Kubu Road Campsite bersama sahabat-sahabat Mereng Campus ataupun Mereng Perapu punya kampus. Inilah dalam 9 kemah ke 12 kemah yang kita pacak pada hari ini 31 Mei sampai 2 Jun. Malam ni kita buat bakar-bakar. Jom kita tengok apa yang sedap sangat tu. Nampak dekat situ ada kambing, ada ayam dan bermacam-macam lagi lah menu kita ya. Ini potluck secara sederhana untuk semua sahabat-sahabat yang menyertai camping kita pada kali ini. Terima kasih kerana sudilah join kita kan. Campus Mereng Perapu Kelakar kan. Mi sedap ya? Mi sedap. Mi sedap daripada Wan Perodua. Ni orang dia. Kita nak masuk, kita nak masuk. Kita masuk, okey. Jadi jom kita makan. Bismillah. Jom. InsyaAllah sedapnya. Yo, masalahnya tak ada line kat sini. Itulah, kalau tak kita boleh buat live kan. Okeylah. Amy, tengok sini amboi cantiknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita memenuhi permintaan. Ya, betul. Okey, kita baik. Memang pink je lah dalam video ni kan. Tak nampak yang lain dah. Nak pusing-pusing ke? Nanti dulu. Ni orangnya tengah makan. Nanti kita pusing-pusing ya. Beha, tunjuk sikit outfit malam ni. Cantik ya. Kemeja dengan kain batik. YB. Ya. Cantik. Saya minta modal untuk next kami. Ni Datin, ini Datuk ya. Saya minta bakar. Kita tengah nak membahan Abang Mot ni. Ni. Dia tengah ongkor Abang Mot. Camping lah. Lemak. Membahan ni. Siapa yang ada line tu nanti nak hotspot lah. Tak tahu mana tu nak pergi. Kuala Kubu. Ni. Apa ni? Tarik. Happy birthday to you. Happy birthday to Akila and Papa J. Oh ya ke? birthday to you. Tepung. Balik arang. Ikan baru ikan. Tepung. Balik arang. Tiup. Ui, ada lagu. Ui, kenapa? Tak ada. Aku lupa. Baru nak start lagu. Baru nak start lagu. Lambat. Happy birthday to Papa J. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang berapa tu? Yang berapa 32. 30 Happy birthday to you. Dah penat lah. Macam lagi.
birthday girl, ada apa-apa ucapan ke sempena birthday ni? Sempena Raya Haji. Terima kasih sampai wish saya. Okey, ala suinya. Pak Haji, ada apa-apa ucapan sempena hari jadi ni? Terima kasih pada semua, pada isteri yang tersayang. Lighting. Semoga diberkati selalu. Dan kepada semua kampus-kampus, terima kasih. Okey, happy birthday. Bye. Bye. Satu lagu dia ni. Ayah nak satu dance. Bapa, ayah nak satu dance. DJ Frida punya dance. Okey, satu lagu dah Bapak Haji. Baru 3. Mana dia? Daripada ni tak tahu. Tapi Daddy mau lagi. Mana letup Habis dah. Afia, are you happy? Are you happy, Afia? Afia okay? Okay. Yes. Firework. Dayung kiri, kanan. Tengok tangan kita tu. Tengok kanan. Okey, cameraman ambil daripada Aunty Shima. Okey, berjalan ke sananya. Okey. Malah ni siapa bini-bini ni kau? Kena penampar tak tahu. Dia ulit mayang dia ulit ni apa? Ni tak tahu. Ahai melarilah. Ahai. Tengoklah tangan tu, Kak. Tengok tangannya. Afia. Okey, bye-bye sikit. Bye. Mama sporting. Mama sporting ni. Itu mama sporting semua. Ni semua sporting ah. Memang semua sporting. Baik, terbaik. Baiknya. Ni jangan cakap sporting. Ini lebih sporting. Ni hyperaktif. Gitu. Saya mengikut tema. Gitu. Gitu. Ada Melayu kan? Yang kat situ, itu penari apa Istana Negara. Ini. Sikit lagi memasak macam mana? Anniversary. Oh. Ada ucapan anniversary ke? Anniversary. Abang mau satu lagu baru 3. Okey, yang ni kita serahkan kepada Neo lah. Apa? Gambar. Aduh, bareng. 1.0 kita sebut ramai-ramai lah. Sampel merek 1 tu Neo yang cakap. Okey. Tahan Ji, nanti kan seram. Tak depan lagi. Tak ada ruang. Okey. Dah. Okey. Campus Mereng Prabu 1. Di desa permainan damai, sang terunda memandang jauh. Darah manis tak pernah
pernah usai. Hati mereka makin utuh. Angin semilir membawa bisik, daun-daun melambai syahdu, sedang mata mereka saling melik. Benih cinta tumbuh di kalbu. Oh kasih hadir di bawah langit biru. Asmara mekar seperti bunga seri pagi. Hatiku terpaut pada senyum manismu. Tiap langkah bersama bagai puisi abadi. Desiran sungai memeluk tepian, bersama burung riang bernyanyi. Bagai irama cinta tak bertepian, rasa bersemi indah tak berbunyi. Bulan malam jadi saksi pada cinta yang suci murni. Wajahmu terlukis di hati, abadi dalam mimpi-mimpi. Oh kasih hadir. Okey, baiklah, itu sajalah konten untuk acara malam ni. Daripada setup, kita berborak, berkenalan dan makan malam bersama-sama di KKRC. Okey, untuk part 2 kita akan jumpa dalam vlog yang seterusnya. Terima kasih menonton vlog ini sehingga selesai bersama dengan Nuhas TV. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam.